Teka-teki pertama, sila tengok gambar yang diberikan. Buah apakah yang panjang dan berwarna kuning? Koisno. Pisang. Pandai! Betul. Jawapannya pisang. Teka-teki kedua. Sila tengok gambar. Buah apakah yang bulat dan berwarna merah? Saya. Okey. Apple. Pandai! Jawapannya apple. Teka-teki ketiga. Ialah, sila tengok gambar betul-betul. Buah ini adalah berwarna oranye. Dan dia sangat sedap. Siapa yang nak teka? Okey, saya akan bagi koin sanggun. Betul, anak-anak. Jawapannya buah oren. Okey. Teka-teki yang seterusnya. Buah ini kecil dan bulat. Dia ada banyak bulat-bulat kecil dalam satu gugusan. Siapa yang angkat tangan yang pertama, saya akan pilih. Letak tangan dulu. 1, 2, 3. Koisno. No. Apakah jawapannya? Saya. Buah apa? Tak dapat jawab. Saya tukar kepada Kois. Okey. Anggur. Ya, betul. Jawapannya buah anggur. Teka-teki seterusnya. Buah ini berwarna merah. Dan dia ada bintik-bintik. Saya. Bintik-bintik halus kecil. Saya. Okey. Saya. Letak tangan dulu. Saya akan teka. 1, 2, 3. Koisno. Okey. Apakah jawapannya? Strawberry. Ye, betul. Berikan tepukan tangan kepada Koisno. Okey. Teka-teki seterusnya. Dia besar dan berwarna hijau di luar. Okey, besar dan berwarna hijau di luar. Apakah buahnya? Duduk dulu. 1, 2, 3. Siapa yang lagi laju ni? Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Apa jawapannya? Tembikai. Okey, jawapannya ialah tembikai. Betul. Siapa rasa tembikai sedap angkat tangan? Saya. Okey. Okey, teka-teki seterusnya. Bersedia? Buahnya manis. Tak bolehlah, duduk dulu. Buahnya manis dan sangat sedap. Okey. Dia rasa lemak dan selalunya berwarna kuning. Anggun. Sila jawab. Salah. Koisno. Mango. Pandai. Dalam bahasa Melayu jawapannya mangga. Okey. Teka-teki seterusnya ialah buahnya berwarna kuning. Semasa kita makan, kita akan rasa sesuatu di lidah kita. Okey.
Sila teka buah apakah ini? Kois Anggun. Apple. Betul. Siapa tahu buah ini, nama buah ini dalam bahasa Melayu? Nanas. Betul. Jawapannya nanas. Okey. Seterusnya. Buahnya seperti berambut daripada luar. Dalamnya berwarna hijau. Okey, dan dia agak masam. Okey, dan buahnya agak masam. Kirakan sikit. Okey, siapa boleh teka buah apakah itu? Siapa boleh teka? Anggun. Rambutan. Allah. Okey. Okey. Kiwi. Betul. Jawapannya kiwi. Beri tepukan kepada Koizno. Buah seterusnya ialah Tahu. merah, kecil dan selalu datang dengan pasangan. Okey, siapa tahu buah apakah itu? Okey, Orkid. Cherry. Betul. Beri tepukan kepada Orkid. Buah cherry. Pasangan. Okey. Seterusnya. Buahnya kecil dan berwarna biru. Dia duduk. Dia sangat sedap kalau kita buat muffin. Ataupun kek. Saya tahu. Ya, saya bagi Koizno. Blueberry. Wow, pandai. Bagus. Betul. Jawapannya ialah blueberry. Okey, seterusnya. Ia adalah buah yang berwarna oranye. Okey. Dan di dalamnya penuh dengan biji-biji kecil. Saya Kois Anggun tahu tak apa? tahu. Siapa tahu? Saya dah. Bukan nanas. Okey, Orkid. Papaya. Betul. Dalam bahasa Melayu apa papaya? Betik. Okey, Anggun, cuba. Lagi sekali, bangun sekejap. Betik. Betul. Jawapannya betik. Okey. Teka-teki seterusnya. Buah ini sangat masam dan berwarna kuning. Saya. Okey. Masam dan berwarna kuning. Saya. Sila tengok gambar dengan teliti. Saya. Kois Anggun. Lemon. Betul. Jawapannya lemon. Pandai. Okey. Teka-teki yang terakhir. Buahnya berwarna perang, warna coklat. Okey. Dia ada bulu-bulu kecil, bulu-bulu halus dan dia ada bulu-bulu halus dan sangat keras. Okey. Siapa boleh teka? Okey. Sama-sama sebut dia. 1, 2, 3. Pandai. Jawapannya ialah kelapa. Nak tak lagi main teka-teki? Okey, kita akan sambung teka-teki pada hari yang lain. Bye.